Assalamualaikum and welcome back to We Hear You, ideas, insights, and inspiration. And thank you for all your support throughout many episodes that we've had. We aim to bring you bigger companies, more insights, and challenging interviews that help shape your own organizations and institutions. Kepada anda yang baru saja mengorak langkah dalam dunia perniagaan, sudah pasti anda inginkan motivasi dan inspirasi tentang di mana hala tuju yang lebih sesuai untuk syarikat masing-masing. Jadi tak ada syarikat yang lebih besar daripada yang tersenarai di Bursa Malaysia. Kita bawakan temu bual pertama kita dengan salah sebuah organisasi yang telah pun lama menjadi sebahagian daripada dunia dan industri kesihatan di Malaysia. Kita bercakap tentang Pharma Niaga, satu jenama yang tidak asing lagi kepada kita di Malaysia. Jadi bersama saya, Executive Vice President of Logistics and Distribution. Kita bawakan tetamu kita di studio, Encik Hairul Rizal Samuri dari Pharma Niaga. Terima kasih kerana bersama kami, Encik Hairul. Ya, sama-sama. Dan sebagai mungkin mukadimah dalam perbincangan kita pagi ini, kita ingin bertanya tentang bagaimana Pharma Niaga bermula sebagai sebuah organisasi dan apakah hala tuju awal syarikat tersebut. Silakan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terence untuk invite Pharma Niaga bagi sesi podcast kali ini. So, ianya ada satu benda yang penting mengenai Pharma Niaga. Pharma Niaga started dalam tahun 1994 sebagai pengendali logistik untuk supply ubat di Malaysia under Kementerian Kesihatan. And pada masa yang sama, Pharma Niaga juga terlibat dalam pengeluaran produk ubat-ubatan sejak 1994. So, ia adalah satu proses yang very important to be frank. Kerana Pharma Niaga berfungsi sebagai konsesi logistik untuk Kementerian Kesihatan bagi memastikan ubat-ubatan dapat dihantar dalam masa ditetapkan dengan jumlah yang sesuai. Itu pentingnya Pharma Niaga. Jadi dua modus operandi utama, itu logistik dan juga menghasilkan jenama tersebut. Jadi bagaimana dari tahun ke tahun, dari 1990-an sehingga kini, apakah evolusi Pharma Niaga daripada awal dulu sehingga sekarang? Baik, I think itu satu evolusi yang sungguh menarik mengenai Pharma Niaga. Sepanjang 31 tahun Pharma Niaga actually wujud, banyak perkembangan-perkembangan yang telah dijalankan. Pada ketika itu, masa permulaannya, mereka hanya cuma dalam satu kilang sahaja dan sekarang telah berkembang kepada 4 kilang pengeluaran ubat di Malaysia. Di samping itu, Pharma Niaga juga memfokuskan kepada R&D, di mana kami ada satu syarikat R&D yang berfungsi di Bukit Raja untuk menghasilkan ubat-ubatan terkini untuk disupply di seluruh negara. Dan in terms of pusat pengedaran, kami mempunyai lebih kurang 14 distribution center di seluruh Malaysia. Sebab kami juga, besides Semenanjung, kami juga bertanggungjawab untuk memastikan pengedaran dapat dilakukan kepada wilayah-wilayah di Sabah dan Sarawak. Pharma Niaga bukan hanya ingin fokus kepada local market. Kami juga telah start untuk berkembang ke Indonesia. And untuk pengetahuan Terence, di Indonesia, kami ada satu pusat pengeluaran ubat di Surabaya dan kami mempunyai 37 DC di seluruh Indonesia untuk memastikan distribution center di Indonesia, warehouses and sebagainya. Ini adalah langkah-langkah yang Pharma Niaga telah lakukan untuk mengembangkan operasi bukan sahaja di dalam negeri tetapi mengembangkan operasinya di luar negeri. Jadi pada saya, at this moment, Pharma Niaga memang berada di antara di lokal dan juga di serantau ASEAN ini. Ini juga memberi peluang pada Pharma Niaga untuk mengeksport mungkin jenama-jenama yang dihasilkan di Malaysia dalam industri kesihatan ini. Dan seterusnya, apakah proses evolusi yang akan menjelang untuk Pharma Niaga? Sebab tahun 2026 mungkin tahun yang mencabar untuk setengah orang. Tapi bagaimana untuk Pharma Niaga? Okey. Saya ingin suka untuk share in this case. Beside untuk pengeluaran ubat-ubatan, Pharma Niaga juga telah masuk ke era baru untuk pharmaceutical, untuk biopharma, more kepada insulin dan juga vaksin. Kami ada kilang di Puchong yang fokus kepada insulin dan vaksin, dan insyaAllah kalau tiada aral, I think tahun ini kami akan mengeluarkan lebih
banyak produk-produk insulin dengan vaksin untuk keperluan negara. Ini adalah penting kerana kalau kita bergantung kepada barang-barangan luar, so kita tidak ada keterjaminan ubat-ubatan. Jadi Pharma Niaga amat penting dalam isu ini supaya kami dapat memastikan bekalan sentiasa cukup pada harga-harga yang rendah dan dapat dikonsum oleh semua orang di Malaysia. Dan seluruh dunia diajar tentang kepentingan tidak bergantung kepada jenama Betul. asing semata-mata. Betul. Bila COVID melanda dulu, Betul. kita terpaksa untuk mendapatkan vaksin daripada luar kerana Betul. tiada kepakaran dalam negara. Jadi ini merupakan satu maklumat penting yang perlu kita ketahui sebagai pengguna di Malaysia. Kita bakal mempunyai syarikat yang boleh menghasilkan sendiri vaksin-vaksin dan juga insulin untuk kegunaan bagi menampung keperluan dalam pasaran domestik. When people hear pharmaceutical company, I mean, they're going to imagine lab coats, pharmacists and paperwork. But what would you like to share with our viewers, with the audience that may surprise them about Pharma Niaga? Okay. Selain daripada macam saya, like I mentioned earlier, tentang R&D yang kita jalankan di Pharma Niaga. Mana Pharma Niaga juga besides kita produce, we also actually design the product. What a product yang actually sama taraf dengan produk-produk luar. Kerana in this case, barang-barang generik adalah important in terms of dia punya harga yang lebih murah untuk pasaran lokal. Ini selaras dengan aspirasi kerajaan untuk memastikan harga mampu milik untuk penduduk-penduduk di Malaysia berbanding dengan harga barang import. That's why kita menghasilkan barang-barang yang generik. Maksud generik adalah barang-barang yang kualiti yang sama dengan barang-barang inverter, tetapi harganya lebih murah. Kesannya, ingredient yang digunakan, tahap piawaian in terms of kelulusan KKM for example, memang sama and seketat seperti produk-produk inventor. Tetapi bezanya, ianya lebih murah dan akhirnya dapat membantu mengurangkan kos-kos yang ditanggung oleh kerajaan. Satu lagi yang mungkin Terence saya boleh just jelaskan di sini, mungkin untuk mengurangkan ataupun menjelaskan tentang mungkin salah tafsir orang luar tentang Pharma Niaga. Pharma Niaga in this case, kami bertindak sebagai syarikat konsesi logistik untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Segala proses untuk pemilihan supplier, sama ada jenis ubat, berapa harga yang perlu ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi Pharma Niaga tidak ada apa-apa proses yang terlibat di situ dan kami hanya menguruskan 35% daripada seluruh perbelanjaan Kementerian Kesihatan dalam perubatan dan juga peranti perubatan. So dalam bahasa mudahnya di sini, tiada monopoli. It's a fair business yang kata orang mungkin sedikit misconception, perception based on people punya andaian dan sebagainya. Because that was going to be my next question. Is Pharma Niaga a monopoly? Tapi soalan tu saya rasa soalan boleh jangka lah untuk setiap ahli korporat Pharma Niaga yang keluar ke podcast dan sebagainya. Namun dalam gitu ada salah tafsir juga di kalangan masyarakat Malaysia tentang jenama Pharma Niaga dan operasinya. Jadi mungkin kita boleh perjelaskan sedikit kaedah logistik Pharma Niaga secara lebih meluas. Okay. So sekarang in this case, kalau misalnya kata macam saya jelaskan tadi, kami bertindak sebagai konsesi logistik untuk memastikan pengedaran ubat dihantar kepada klinik-klinik dan hospital kerajaan di Malaysia. Jadi segala proses pemilihan tentang supplier dan vendor, jenis ubat yang perlu disediakan dan juga harga yang perlu diberikan adalah tertakluk kepada Kementerian Kesihatan. Kami memastikan bahawa segala ubat-ubatan yang perlu dihasilkan oleh vendor-vendor ini datang ke Pharma Niaga dan kami simpan the stock and kami pastikan the stock itu cukup untuk rantaian bekalan kepada klinik-klinik dan klinik kerajaan. Jadi kami perlu bekerja secara rapat dengan supplier-supplier. At the same time kita juga membantu mereka untuk in terms of cara-cara untuk menguruskan operasi for example, untuk menjaga quality product for example, in terms of compliance daripada KKM for example. Ini benda-benda yang kata orang kita bantu juga vendor-vendor kita
untuk pastikan semuanya datang pada tepat waktu dan kami akan pastikan benda itu sampai ke klinik kerajaan dan juga hospital based on jumlah yang telah ditetapkan. Jadi bukan semudah menyimpan ubat di gudang. Betul. Kerana ubat-ubat pun ada keperluan suhu yang berbeza. Betul. Jadi bagaimana Farman Niaga menyediakan keperluan logistik berbeza untuk ubat yang berbeza. Sebagai contoh, vaksin dulu ada had di mana ia boleh disimpan dan kemudian tidak boleh digunakan, ada tempoh suhu yang diperlukan dan sebagainya. Jadi semua kerumitan ini perlu ditangani oleh Farman Niaga. Betul. So macam yang Terence highlight tadi. So mengenai pharmaceutical product, kita ada barang-barangan yang terlibat dalam suhu-suhu yang tertentu. Ada barangan-barangan yang perlu disimpan pada suhu 2 to 8 darjah Celsius. And kebanyakan barang-barang yang disimpan di Farman Niaga semuanya atas air conditioner punya temperature. Memang takkan ada yang above daripada 24 atau 30 darjah Celsius. Okay. So ubat-ubatan yang special kita akan masukkan dalam freezer, which is dalam lingkungan paling tinggi sampai 8 darjah Celsius ke bawah. Dan barang-barang lain kita akan simpan, even kalau untuk peranti perubatan pun, for example untuk picagari dan sebagainya, dia disimpan di dalam suhu aircon di bawah 30 darjah Celsius. Itu adalah requirement. Itulah benda yang paling penting. Dia bukan seperti warehouse biasa yang kita boleh just keep dan ikut temperature suhu biasa. Tidak. So kata orang, tata kelola untuk suhu-suhu inilah yang membezakan antara Farman Niaga dengan player-player lain di luar. Kami tertakluk pada regulation yang betul-betul ketat, tapi juga tertakluk pada kualiti-kualiti dan juga requirement yang telah ditetapkan oleh KKM. Dan keperluan ini juga perlu ada kepada jentera yang memindahkan ubat-ubat ini ke lokasi destinasi. Jadi betul, Terence. Itu pasal kalau untuk pengetahuan Terence, semua ubat-ubatan yang kita hantar sekarang, even lori itu pun is under temperature yang sejuk. Dia tidak boleh dihantar pada normal truck. Dasar kita ada vendor-vendor, kita akan betul-betul select the vendor. Ada requirement, even sometimes kalau let's say we deliver the goods, kita also check temperature dia sampai berapa. Even untuk cold chain product for example. Kalau ada berlaku hiccup, kita akan tahu because kita ada control the temperature untuk barang-barang itu. Ini bagi memastikan barang itu betul-betul sampai ke customer, ke hospital dan klinik kerajaan dalam keadaan yang baik. Jadi untuk audiens kita lebih memahami, seluruh Malaysia bermaksud kawasan-kawasan dan klinik-klinik yang berada jauh terpencil juga. Betul. Apakah antara cabaran utama yang dihadapi dalam memastikan ubat dan bekalan sampai pada destinasi-destinasi seperti ini tepat pada waktunya? Okey, saya suka soalan ni sebab I think ramai orang yang mungkin tak faham macam mana pengurusan ini dilakukan. Untuk kami di Farman Niaga, normally kami akan pastikan barang-barang yang telah di order sampai dalam masa 7 hari. 7 hari without any excuse. We must deliver within 7 days. Untuk Sabah Sarawak, mungkin kita ada exception sikit, dia sampai 10 hari. Tetapi kena ingat, bukan semua area yang mengalui jalan yang elok dan sesuai. Cabaran-cabaran kami contohnya, which is kami suka dengan cabaran itu juga sebenarnya. Contoh cabaran untuk klinik-klinik di luar bandar. Di Sabah, Sarawak for example. Certain area dekat Perak, Kelantan. Kadang-kadang dia melibatkan penghantaran yang memang begitu mencabar. You kena naik boat melalui sungai-sungai yang panjang. Dan sometimes bila sampai di area yang mungkin tiada facilities, people terpaksa angkat the barang untuk deliver to klinik. Wow. So saya respect, saya kagum dengan segala usaha yang dilakukan oleh Farman Niaga punya staff untuk memastikan barang-barang itu sampai walaupun apa juga cabaran yang mereka kena hadapi. Ya. Jadi ini sesuatu yang perlu kita kagumi juga kerana kawasan-kawasan di Malaysia ni pelbagai. Ada yang dihubungkan dengan jaringan jalan yang elok. Betul. Tapi masih ada kawasan terutama sekali seperti di pedalaman yang sukar untuk dihubungi dan masih memerlukan kaedah-kaedah seperti yang kita bincangkan tadi, mengangkat dan sebagainya. Jadi ini adalah tenaga manusia sepenuhnya untuk memastikan bahawa penghantaran itu sampai tepat pada waktunya. Dan seterusnya untuk penonton kita, mungkin Encik Harul boleh memberitahu siapakah
sebenarnya pemegang taruh utama Pharma Niaga? Who are your key stakeholders? Okey. Terima kasih Terence. So jadi untuk Pharma Niaga adalah penting untuk kami memastikan our stakeholder seperti Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga seluruh rakyat Malaysia mendapat ubat-ubatan yang terbaik dan sampai pada waktunya. Ini adalah benda-benda yang paling penting kerana pada akhirnya kami berkhidmat untuk negara. Jadi kami kena pastikan segala usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan dapat diterjemahkan kepada penghantaran ubat-ubatan yang secara tepat dalam kuantiti yang sepatutnya dan juga pada kualiti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi rangkaian penghantaran Pharma Niaga juga pelbagai. Jaringannya sejauh mana? Sampai semua pelosok Malaysia? Ya. So rangkaian dia memang macam saya mention tadi memang dia merangkumi semua. Seluruh bila saja ada daerah-daerah baru, for example yang buka hospital baru, klinik baru, kami akan hantar. So itu memang tanggungjawab. So kita ada roughly dalam 2,000 klinik kesihatan dan juga hospital. So kalau misalnya kata area tu area pulau dan so kami akan pergi ke pulau itu. Kan? Sebagai contoh pulau perhentian sekali. Yes, betul. Kami akan hantar. Betul. So kata orang untuk Pharma Niaga tiada halangan untuk kami proceed selagi di dalam Malaysia dan kami akan hantar seperti yang diminta oleh Kementerian Kesihatan. Khususnya kepada audiens kita, penonton kita, mungkin ada yang telah memulakan perniagaan logistik sendiri. Adakah peluang untuk mereka bekerjasama dengan Pharma Niaga? Of course. I think untuk pengendali logistik, kami sentiasa open untuk new player. Kami akan adakan tender mungkin setiap 3 tahun sekali untuk memastikan kami sentiasa mencari player-player baru yang kita boleh bangunkan. Sebab delivery yang kita buat memang banyak dan kami perlukan banyak transporter juga. Janji mereka perlukan kenderaan-kenderaan yang bersuhu dingin yang sesuai untuk pengedaran barang-barang farmaceutical. Okay, di situ mungkin segmen Mukadimah kita telah selesai untuk kita berkenalan dengan lebih dekat lagi dengan jenama Pharma Niaga yang tidak asing lagi kepada kita. Tapi mungkin kita tidak ambil tahu tentang apakah sebenarnya yang organisasi ini jalankan sebagai fungsi utama. Kita akan berehat seketika dan kembali bersama Pharma Niaga selepas ini. Jadi kita telah pun mengenali dengan lebih mendalam lagi siapakah Pharma Niaga, apakah konsep perniagaan mereka dan siapakah pemegang taruh utama dalam mereka menjalankan tanggungjawab sebagai penghantar ubat-ubatan utama kepada seluruh masyarakat. Tidak kira di mana anda berada di Malaysia. Jadi kita teruskan perbincangan kita bersama dengan Encik Hairul. Why should a pharmaceutical company take its role beyond producing medicine? Apakah tanggungjawab mungkin lebih meluas daripada sekadar menghasilkan ubat-ubatan semata-mata? Pendapat Encik Hairul. Okey, Pharma Niaga ini kita berperanan penting bagi memastikan selain daripada menghasilkan ubat-ubatan, kami juga menghasilkan tanggungjawab sosial kepada negara. Itu pasal kalau kita lihat secara detail tentang Pharma Niaga yang peranan, kami membantu vendor-vendor tempatan dan untuk membangunkan mereka supaya selaras ataupun mampu bersaing di bidang-bidang farmaceutical. So terdapat pelbagai aktiviti yang telah dijalankan yang mungkin saya boleh terangkan kemudian. Tapi saya tertarik dengan Encik Terence punya pandangan juga tentang apa tanggungjawab pharmaceutical company. Kita kena memastikan bahawa ubatan-ubatan yang dihasilkan di Malaysia perlulah boleh consider sebagai affordable to semua. Sebab ia amat penting. Jika berlaku harga-harga yang amat tinggi, dia akan memberi kesan kepada rakyat. Ini something yang saya rasa kita perlu bertanggungjawab dalam kes ini. Ya, sememangnya kos sara hidup meningkat saban tahun. Itu bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Dan salah satu komponen penting dalam kita melihat kos sara diri kita adalah ubat-ubatan. Mungkin kita yang sihat masih memerlukan ubat-ubatan apabila jatuh sakit, dan kepada yang memang bergantung kepada ubat-ubatan sebagai contoh insulin yang kita sebutkan tadi, ia akan menjadi sebahagian daripada kos kehidupan mereka seterusnya.
seterusnya. Bagaimana untuk memastikan bahawa kos perubatan ni terkawal dan tidaklah terlalu membebankan rakyat? Okey. Pada pandangan kami, ada dua faktor utama yang kita perlu lakukan. Yang pertama, pengeluaran itu perlulah dilakukan di Malaysia. Dan yang kedua, kita kena pastikan barangan-barangan generik itu lebih diperluaskan. Mungkin boleh saya huraikan sedikit sebanyak apa perbezaan antara barangan-barangan generik dan juga barangan-barangan inventor. Sebab kenapa saya tekankan di sini? Barangan-barangan generik normally lebih murah, tetapi kualiti ingredient yang digunakan, tahap piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan adalah sama dengan barang-barang inventor. Kenapa barang-barang inventor mahal sedikit? Ini adalah kerana mereka memerlukan R&D yang panjang. Dan selepas itu, bila barang-barang itu selesai, mereka akan patentkan dalam tempoh 15 ke 20 tahun. Dan pada ketika ini, tiada siapa pun dibenarkan untuk menghasilkan barang-barang inventor. Tetapi, setelah tempoh patent selesai 20 tahun, dia akan menjadi barangan-barangan generik. Dan dia adalah boleh dihasilkan oleh mana-mana syarikat dengan harga yang lebih murah, tetapi macam saya highlight sebelum tadi, kualiti yang sama, ingredient yang sama, piawaian yang sama, tapi lebih murah supaya dapat dinikmati oleh rakyat di Malaysia. Jadi ini satu perkara yang mungkin kita tidak tahu sebagai rakyat yang perlu kita beri perhatian. Jenama-jenama lain yang ada di pasaran, mungkin jenama-jenama import dan sebagainya juga mempunyai satu proses yang lama dan perlu memfailkan patent. Tapi selepas tamatnya tempoh patent tu, maka boleh dihasilkan barang generik untuk kegunaan rakyat. Jadi ini penting. Betul. Mungkin saya boleh sambung Terence macam saya highlight tadi. So, contohnya untuk vaksin dan insulin. Kebergantungan pada ubat-ubatan di luar, I think dia menyebabkan kita terlalu fokus pada harga yang lebih tinggi, dan jikalau berlaku gangguan pada rantaran bekalan, normally mereka akan lebih fokus pada luar negara. Mereka akan lebih pada keuntungan semata-mata dan fikir mana area yang dia boleh cover untuk dengan harga lebih tinggi. That's why ia adalah penting untuk memastikan syarikat-syarikat yang membuat insulin tak banyak. Pharmanaga adalah salah satu company sekarang tempatan yang menghasilkan vaksin dan insulin di dalam negara. So kami bertanggungjawab. Okay? Selain menghasilkan, kami bertanggungjawab untuk memastikan bekalan untuk permintaan tempatan sentiasa ada dan tidak terputus. Saya sebenarnya tak sabar nak masuk kepada bab COVID tu sebab banyak pengajaran yang boleh kita ambil di situ. Tapi sebelum itu, kita banyak memberi tumpuan kepada ubat, tapi juga ada peranti perubatan, medical devices. Betul. Yang juga turut terlibat sama dalam meningkatkan kos. Kenapa kos untuk medical device ni akan terus meningkat sedangkan penghasilannya mungkin lebih meluas, lebih ramai yang perlukan, sebagai contoh insulin, penggunaan picegari dan sebagainya lebih meluas dan lebih ramai yang menggunakannya. Kenapa kos peranti atau medical devices terus meningkat? Okey, untuk medical device pada masa sekarang, dia masih meningkat kerana kebanyakan produk-produk masih lagi dihasilkan di luar negara. Tetapi atas inisiatif Kementerian Kesihatan, mereka juga actually menggalakkan pembuat-pembuat tempatan menghasilkan medical device di Malaysia. Ketika ini memang banyak produk-produk yang telah dibawa masuk ke Malaysia. That's why kalau kita lihat untuk vendor-vendor yang dilantik oleh Kementerian Kesihatan, dia hanya tidak fokus kepada ubat-ubatan, dia juga termasuk kepada mana-mana peranti perubatan yang kritikal. Proses-proses untuk teknologi transfer itu akan ambil masa. Tetapi ada usaha-usaha sekarang yang telah dilakukan. Banyak aja barang-barangan yang telah dihasilkan oleh pembuat-pembuat tempatan bagi memastikan peranti perubatan juga termasuk dalam kategori-kategori yang boleh dihasilkan di dalam negara. Okey, kita melangkah ke bab yang saya kira menarik iaitu ketika pandemik COVID-19. Mukadimahnya kepada topik ini, apakah tanggungjawab sebuah syarikat farmasutikal dalam menangani krisis kesihatan seperti mana yang kita lalui sebelum ini? Ya. So, ini satu topik yang menarik. Ketika berlakunya pandemik, I think semua orang dalam keadaan betul-betul chaos ya. Dalam keadaan yang serba tak tahu apa dilakukan dan sebagainya. Pada ketika itu, Pharmanaga bekerjasama rapat
dengan Kementerian Kesihatan bagi memastikan segala keperluan vaksin dapat dihantar dengan segera. Untuk pengetahuan Terence, pihak Pamanaga juga ketika itu menghasilkan membantu Kementerian Kesihatan dalam menghilangkan barang-barang vaksin locally. So kita import the vaksin daripada luar negara, tapi kami menghasilkan proses penghilangan itu di syarikat kami, kilang kami di Puchong. Kami melakukan proses penghilangan, kami lakukan proses packaging dan we deliver untuk semua pusat-pusat kesihatan dan hospital yang memerlukan. Jadi itu tanggungjawab yang Famanda lakukan ketika itu. Pada masa yang sama, Famanda juga bekerja rapat dengan KKM in terms of delivery yang dilakukan pada masa yang begitu genting. Kadang-kadang ketika itu, the request come very urgent and you need to deliver within certain period. And saya masih ingat ketika itu, rakan-rakan di Pamanaga, mereka bekerja. Even ada yang bekerja 24 jam untuk memastikan segala bekalan dan bantuan vaksin ketika itu tidak fail. Itu saya rasa satu tanggungjawab yang Pamanaga betul-betul lakukan untuk pastikan tiada putus bekalan kepada ketika itu. Ya, ketika itu menerima bekalan itu menjadi satu critical point dalam kita menangani COVID-19. Sebab vaksin tu dikatakan adalah benteng pertama pertahanan untuk seluruh rakyat. Dan dalam pada tu penghasilan vaksin mRNA ada jenama-jenama tertentu. Dan seterusnya ada juga vaksin lain yang dihasilkan paling rapatlah adalah yang di Thailand. Kalau tak silap saya, yang dihantar ke Malaysia. Jadi bagaimana Phamaniaga menguruskan bekalan vaksin itu, satu. Dan kedua, apakah yang kita belajar daripada krisis ini dalam pada kita perlu menghasilkan atau mempunyai kepakaran untuk menghasilkan vaksin sendiri. Ya. Saya rasa ketika berlakunya COVID, banyak benda yang kita belajar. Pertama is tentang koordinasi. Tentang apa yang dilakukan jika berlaku pandemik. And pada ketika itu saya rasa koordinasi dengan Kementerian Kesihatan dan juga Kerajaan Malaysia ketika itu begitu rapat. Kami memastikan bahawa segala perancangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dapat dilaksanakan. And mungkin macam Terence mention, pengajaran yang kita dapat di situ juga adalah bagaimana kita dapat menghasilkan barangan itu di dalam negara untuk memastikan jika berlaku lagi pandemik selepas ini, apakah tindakan yang kita lakukan. Kita kena bersedia sebab kedatangan luar begitu susah. Kita terpaksa bersaing dengan negara-negara lain dengan membayar harga yang lebih mahal sebenarnya ketika itu. So itulah saya rasa pengajaran yang kita dapat. Tapi saya memang sungguh bangga dengan Phamaniaga ketika itu. Memang sebab kami memastikan koordinasi itu tepat. Bukan sahaja ketika itu vaksin, kami juga menghantar semua medical device, PPE yang diperlukan. I think so masa tu memang very chaos dan masing-masing cuma very stress. Umpama kami ni bekerja sama seperti hospital dan juga klinik kerajaan yang sentiasa memastikan benda tu sampai dan the pressure is always there, but it's good. It's good. I think it's good for the Phamaniaga. Jadi banyak yang kita belajar masa tu kan, bila dikatakan mask A umpamanya kurang berfungsi, maka timbullah peluang untuk mendapat ataupun mask B dipasarkan pula. Jadi bagaimana Phamaniaga berubah dalam situasi seperti ini, di mana satu bekalan itu yang sudah pun banyak dikatakan tidak boleh menjalankan fungsi dengan baik dan terpaksa diganti dengan bekalan barangan lain. Okay. So ketika itu kami telah ada supplier-supplier yang telah memang mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Tapi saya rasa ketika itu juga berlaku lambakan untuk barangan-barangan luar sebab bila berlaku isu kekurangan bekalan, public jadi dia akan cari saja dari mana sos-sos yang ada. Dan so bila berlaku di situ akan ada lambakan untuk barang luar yang untuk kata orang yang mungkin tidak meletakkan kualiti. Tapi pada Phamaniaga ketika itu kami sentiasa memastikan bahawa segala PPE yang disupply mengikut spesifikasi yang tetap, yang elok, and of course kita tak boleh halang bila public sendiri cari pada option yang lain. Tapi mereka perlu tahu kualitinya mungkin berbeza.
Jadi kembali kepada perbincangan tentang R&D tadi, apakah tumpuan Pharmaniaga semata-mata kepada insulin dan vaksin saja ataupun adakah ada produk-produk lain yang turut disasarkan dalam R&D ini? Untuk Pharmaniaga, kami bukan hanya fokus kepada vaksin dan insulin, kami juga menghasilkan ubat-ubatan biasa untuk kepada penyakit-penyakit yang tinggi di Malaysia. So our focus is itu. Dia tidak hanya bergantung pada insulin dengan vaksin, dia cover semua scope of produk ubat yang ada yang diperlukan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kalau insulin adalah untuk diabetes, Yes. Vaksin dalam kita punya perancangan vaksin kerajaan diperlukan. Mungkin di Malaysia yang saya boleh fikir yang tinggi adalah juga penyakit jantung. Betul. Jadi ubat-ubatan untuk membantu pesakit-pesakit juga turut dikeluarkan oleh Pharmaniaga atau bagaimana? Yep. Untuk yang macam Terence mention, betul, ada ubat jantung memang kita ada produce juga. And saya juga mungkin tertarik untuk share some information. Ketika berlakunya influenza baru-baru ini, Pharmaniaga bekerja rapat dengan KKM bagi memastikan vaksin-vaksin yang dikeluarkan dapat meredakan the influenza punya case. Di samping bekerja rapat dengan kerajaan, kami juga bekerja rapat dengan syarikat-syarikat swasta, bagi memastikan bekalan itu ada dan memastikan tiada impact kepada masyarakat ketika itu. Saya rasa itu salah satu lagi tanggungjawab yang Pharmaniaga juga lakukan, memastikan vaksin untuk influenza sentiasa ada dan memastikan supply itu juga sentiasa berterusan. Kita boleh bayangkan betapa sukarnya bila ada saja krisis kesihatan awam, sebagai contoh bird flu, influenza jaringan A, Pharmaniaga terpaksa memastikan keseluruhan klinik di Malaysia mempunyai bekalan vaksin itu. Betul. Dan seterusnya MERS-CoV memerlukan juga keperluan di klinik-klinik tertentu yang mana jemaah haji akan memerlukan vaksin itu. Betul. Dan seterusnya bila datang pula COVID, krisis yang lebih besar melanda dan sistem dan kepakaran logistik Pharmaniaga terpaksa bertahan untuk memastikan bahawa vaksin ini boleh sampai ke seluruh pelosok negara. Jadi ini adalah satu tanggungjawab besar kepada Pharmaniaga dan kita sebagai rakyat Malaysia ucapkan terima kasih kepada Pharmaniaga kerana berjaya menjalankan tanggungjawab ini. Tanpa bekalan-bekalan vaksin tu mungkin keupayaan kita sebagai sebuah negara untuk menangani COVID berkurangan. Dan dengan itu, apakah yang boleh Pharmaniaga sendiri mungkin kongsi dengan rakyat Malaysia tentang tempoh sukar yang dialami oleh negara dan bagaimana ia membentuk sebuah entiti Pharmaniaga yang lebih kuat? Okay. Saya suka soalan itu sebab ketika waktu COVID itu memang is waktu yang sukar, di mana bekalan terputus, koordinasi itu pun kata orang sedikit gangguan dan sebagainya. I think apa yang kita belajar di situ adalah perancangan. Kita kena sentiasa untuk memastikan apa yang akan berlaku moving forward. Dari situ kita akan belajar, bila berlaku sesuatu, apakah yang perlu dilakukan oleh Pharmaniaga, berkoordinasi dengan KKM dengan lebih dekat sebagainya. Sebab kami perlu tahu, based on keadaan sekarang, apa yang perlu dilakukan. Apa kata orang, mungkin wabak-wabak yang sekarang itulah, yang mungkin dah ada di luar negara, yang mungkin akan sampai di Malaysia. So kami kena lebih peka dan pastikan perancangan itu tepat, sentiasa berkomunikasi dengan KKM untuk nasihat dan juga panduan tentang apa ubatan yang perlu dilakukan. Sebab pada kami di Pharmaniaga, walau apa pun yang terjadi, yang penting apakah proactive action yang kita lakukan. Kita tak perlu jadikan itu issues bila dia dah jadi. Kita kena predict. So sebaik yang boleh. Of course kita tak boleh 100% pastikan itu tidak terjadi, tapi yang penting kami kena bekerja rapat dan cuba mengkaji apa-apa faktor yang mungkin akan menyebabkannya berlaku dan kami kena rancang lebih awal. Dan saya komunikasi dengan Kementerian Kesihatan very important, which is sekarang ni very good. We are sentiasa berhubung dengan Kementerian Kesihatan jika perlukan ubatan baru dan sebagainya. Kami akan pastikan bekalan itu ada dan kami simpan stok awal. Dengan itu kita akan berehat seketika dan akan kembali untuk membincangkan satu lagi aspek penting yang baru untuk Pharmaniaga, PPKV. Selepas ini, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. We Hear You kembali.
Kembali bersama kami dalam We Hear You. Seterusnya, mungkin satu peluang untuk para penonton kita yang bergiat dalam industri logistik yang sedang menonton siaran ini, yang mungkin baru pertama kali mendengar tentang program seumpama ini. Program di bawah KUSKOP, it's a vendor development program yang akan membantu jaringan pembekal kepakaran logistik untuk turut sama dalam menjayakan operasi Fama Niaga. Jadi, Encik Harul, apakah PPKV ini dan bagaimana Fama Niaga terlibat sama dalam membantu melonjakkan pemain-pemain kecil? Okey, terima kasih Terence. So mungkin saya ingin tambah sikit point yang Terence mention. So untuk vendor development program yang dijalankan, dia bukan hanya untuk logistik, ia juga untuk pengeluaran ubat-ubatan sebenarnya di bawah Kementerian Kesihatan. Okay. Okey, kami bekerja rapat dengan Kementerian Kesihatan bagi memastikan kita perbanyakkan pengeluar-pengeluar tempatan dan bumi putera bagi mengeluarkan ubat-ubatan dan juga peranti perubatan bagi memastikan keterjaminan ubatan di Malaysia dalam tempoh masa yang lama. Di sini kami bekerjasama dengan KKM. Kami cuba untuk based on the list yang given to us, kami akan kenal pasti kelemahan-kelemahan yang ada dan kami akan cuba bantu. Matlamat utama in this case, kami ingin memastikan bahawa vendor-vendor yang dipilih ini mencapai tahap operasi yang ditetapkan. Mereka mempunyai satu kapasiti yang kata orang dapat menghasilkan kualiti-kualiti yang bagus dan juga mengikut spesifikasi in terms of akreditasi dan pematuhan piawaian yang ditetapkan. Di sini Fama Niaga bekerja rapat dengan Kementerian Kesihatan bagi memastikan kami dapat membantu mereka tentang segala permasalahan yang ada. Dalam pada yang sama, kami pastikan ubat-ubatan yang dihantar itu mengikut kuantiti yang telah ditetapkan. Jadi, adakah ada jumlah bilangan vendor tempatan yang akan dibangunkan? Apakah sasaran dalam program PPKV ini? Okey. Untuk vendor development program atau PPKV ini, pada ketika ini kami mempunyai sebanyak lebih kurang 30 vendor yang terlibat dalam penghasilan ubat-ubatan dan juga peranti perubatan di Malaysia. Untuk hasrat kami dan KKM, kami memang berhasrat untuk meningkatkan lagi jumlahnya di masa hadapan. Dasar kami sentiasa berhubung rapat dengan Kementerian Kesihatan dan juga badan-badan tertentu seperti SME Bank untuk memastikan kami dapat juga membantu vendor-vendor ini untuk membangun. Because kadang-kala mereka perlukan bantuan dan di sini adalah penting di mana kami menjadi sebagai anchor, kami menjadi sebagai perantara antara Kementerian Kesihatan dan juga contohnya kata SME Bank tadi untuk membantu mereka. Kami cuba faham apa bantuan dia perlukan. Kami memberi cadangan supaya mereka dapat meningkatkan tahap pengeluaran mereka. Dalam masa mudah mungkin kami kata kami nak jadikan Fama Niaga yang kedua. Kami mahu sampai tahap itu. Kami nak bangunkan mereka supaya dia dapat membantu supaya benda-benda ini besok later on dia akan memastikan bekalan Malaysia tidak terjejas. Baik, tapi ini bukan industri sembarangan. Ini Betul. industri berkaitan perubatan. Betul. Yang memerlukan satu kepakaran yang begitu tinggi. Betul. Jadi kepada mungkin penonton kita sekarang pun ada yang dah memiliki perniagaan logistik. Namun mungkin tidak ada penghususan dalam bidang perubatan. Betul. Apa yang diperlukan untuk mereka melonjakkan diri kepada kepakaran penghantaran dan logistik? Kita mulakan dengan logistik dulu. Betul. Kepakaran penghantaran logistik yang berkaitan dengan perubatan. Okey. So, untuk penghantaran logistik, mereka kena pastikan mereka mempunyai pematuhan piawaian yang tinggi, terutama ketika untuk kenderaan-kenderaan yang bersuhu dingin. Sebab bila kita menghantar ubat-ubatan ini, kita perlu memastikan suhu itu tetap itu dalam keadaan yang selamat. Dalam masa sama, kami perlu memastikan bahawa vendor-vendor yang berminat untuk bahagian logistik ini, mereka perlulah mempunyai kenderaan-kenderaan yang cukup. Kerana kami punya KPI yang telah ditetapkan, masa kata 5 to 7 hari itu adalah proses secara keseluruhan. Jadi, delivery normally akan ambil masa dalam mungkin sehari atau 2 hari. Jadi, mereka kena pastikan supply untuk truck itu sentiasa ada. Dan mereka kena pastikan
quality delivery, quality driver itu pun sentiasa dalam tahap yang optimal. Sebab bila berlaku gangguan terhadap bekalan-bekalan penghantaran ini, dia akan menjejaskan nanti kualiti penghantaran kepada end user. Ini yang kita tak nak. Jadi menjawab soalan itu, kami perlukan vendor logistik yang mempunyai kapasiti truck yang cukup, mempunyai equipment yang sesuai, dan pastikan mereka sentiasa ingin meningkatkan kualiti dan performance. Mereka kenalah berdaya saing, kata orang lah kan. Okay. So itu antara kereta-kereta yang kami cari. Jadi di bawah program ini juga adakah akan ada bantuan untuk mereka yang sekiranya ada hasrat tapi pada ketika ini mungkin jumlah kapasiti tidak mencukupi dan mereka ingin menambah kapasiti. Adakah akan ada bantuan yang diberikan untuk mereka juga mencapai sasaran dan piawaian yang diperlukan? Okey, untuk bahagian logistik sementara ini masih belum ada, tapi bagi vendor-vendor yang berjaya, kami akan pastikan mereka dapat volume-volume yang sesuai untuk mereka berkembang. Tapi untuk bahagian pembuatan, itu memang ada some bantuan yang kita ada dan kita bekerja rapat seperti SME dengan MIDF untuk membantu mereka dan benda-benda ini memang ada tersedia sekarang. Jadi untuk pembuatan ubat pula mungkin itu pun satu industri yang tersendiri yang memerlukan kepakaran dan piawaian yang berbeza dengan industri-industri lain. Betul. Mungkin ada penonton kita yang sudah pun memiliki fasiliti untuk memproses dan mengeluarkan barang yang tertentu. Apakah yang diperlukan untuk merubah dan ataupun melonjakkan kapasiti mereka kepada dunia perubatan? Okey. So kepada mereka-mereka yang berminat untuk mencuburi bidang perubatan, dia ada certain kriteria yang telah ditetapkan. Pertama, dia ada package-package di bawah Kementerian Kesihatan, which is di bawah skim anak angkat dan juga skim panel pembuat Bumiputera. Mereka jikalau terpilih, mereka normally akan diberi certain volume of produk untuk mereka lakukan. Tetapi dia terdapat beberapa kriteria yang mereka perlu ikuti. Syarat-syarat yang utama, mereka perlulah pembuat tempatan dan mempunyai kilang di Malaysia. Mereka bukanlah trader. Because ingat, apa motif sebenar Kementerian Kesihatan atau Kerajaan Malaysia? Mereka ingin memastikan tiada gangguan bekalan. Jikalau kita tiada pengeluaran Malaysia, of course dia punya gangguan tu akan sentiasa berlaku sebab kita mengharapkan bekalan luar, betul? Jadi syarat utamanya adalah mereka perlulah ada pengeluaran di Malaysia. Dan mereka juga telah lulus segala piawaian kesihatan dan pembuatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan bagi bahan farmaceutical. Benda lain yang penting bagi vendor-vendor yang minat, mereka juga perlulah mengambil proactive action untuk memastikan apakah produk-produk yang tiada di pasaran sekarang yang boleh dibawa masuk. Mereka perlu cadangkan. Because benda-benda ini mereka tahu Boleh dihasilkan di dalam Malaysia. Dihasilkan di Malaysia. Sebab dia akan bergantung juga apa yang boleh dilakukan di sini. Sebab bukan semua barang yang kita boleh bawa masuk di Malaysia. Dia mengikut juga dengan tahap kesediaan mereka, tahap kos yang mereka nak invest. So, mereka kena kaji juga barang apa yang perlu dia perlukan, elektron dia boleh cadangkan untuk mereka produce. So, pada saya, mereka perlulah menjadi sanggup untuk mengambil risiko dalam masa sama, mengkaji tentang pasaran ubat-ubatan dan peranti ubat-ubatan yang ada di Malaysia. Jadi senarai ubat yang diperlukan, senarai peranti, adakah ia tersedia untuk mereka yang berminat mengetahui? Mereka boleh, kita telah ada sekarang ubat-ubatan yang tak ada senarai ubatan dan juga peranti, dan mereka boleh, if let's say selain daripada list-list yang tersedia, mereka juga boleh untuk mencanakan produk-produk lain. Tetapi macam saya mention tadi, segala urusan ni akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan because mereka adalah pemegang taruh bagi segala produk-produk yang ingin dilakukan di Malaysia. Namun segalanya perlu dihasilkan di dalam negara. Betul. Jadi ini adalah suatu yang memerlukan perhatian. Dan seterusnya, what are some of the gaps or challenges that exist between local vendors and what you're doing now? So how do you address these
gaps di mana mereka mungkin tak kesampaian, tak sampai standard dan piawaian yang diperlukan? Of course. I think that's a good question. One of the issue for those vendor in Malaysia, of course, the fund. Okay, they need the fund. Because in order for you to compete with the overseas player, you need to have a bigger capacity. Right. People will always say, what is your capacity? Can you actually fulfill all these requirements? So one of the, our initiative, we make sure they got the grant. They will increase the grant. So this is where we involve with the people from SME Bank, which is very thankful for the SME Bank to give the initiative and also the grant for this player. And some people like MIDF, for example. Grant ni very important to all these new vendor because mereka perlu meningkatkan kapasiti mereka. Bila mereka dapat meningkatkan kapasiti, dia dapat increase efficiency of the company, efficiency of the production line, for example. Jadi mereka dapat menghasilkan produk-produk dengan lebih banyak. Dalam masa yang sama, grant ini boleh juga digunakan untuk meningkatkan kualiti. Sebab in order untuk kita fight ataupun compete dengan player-player luar, kita kena pastikan the quality of the product itself is at par dengan yang berada di luar. So inilah peranan Farman Niaga dan of course SME Bank yang begitu baik ketika ini membantu mereka untuk memberi grant. Kita akan ada proses-proses pitching, kita akan kaji tengok, kita akan monitor, kita akan bantu whether proses ini membantu ke tidak. At the end of the day kita tengok apa hasilnya. Ini peluang-peluang yang boleh diambil oleh vendor-vendor yang untuk memastikan kualiti akan ditingkatkan dan juga boleh bersaing dengan pasaran luar. Jadi sepanjang berlangsungnya program PPKV ini, bagaimana pemerhatian Cik Hairul terhadap pasaran tempatan dan bagaimana ia membantu pemain-pemain industri di dalam negara menaikkan taraf mereka sendiri dan seterusnya membantu untuk memperkukuhkan lagi sistem jaringan penghantaran dalam industri perubatan. Okey, saya suka untuk tekankan di sini. Kita terdapat beberapa company vendor yang sebelum ini start daripada small sector and now they are becoming a player, especially untuk overseas market. Kita bagi contoh, there's one company called Ideal Healthcare and they are focusing untuk peranti perubatan yang ada. Dengan geran-geran yang diberikan, mereka actually melakukan penambahbaikan tentang kualiti, menjadikan barang itu lebih premium dan mencapai kualiti yang sama juga dengan overseas punya produk. Ketika ini kami boleh katakan kami berbangga dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh kami punya vendor. Mereka berjaya penetrate market-market luar dan bukan itu saja. Terdapat beberapa vendor-vendor lain, for example, Muzamal Industry yang dia melakukan untuk bekas-bekas peranti perubatan yang juga sampai keluar market. Kami juga berterima kasih pada SME. I think SME juga membantu untuk memastikan vendor-vendor ini mendapat pendedahan luar di semasa expo perniagaan. So far, I think kita dah melakukan bersama dengan SME Bank pelbagai expo luar untuk memberi pendedahan kepada vendor ini untuk memperkenalkan produk-produk mereka. So ini pada saya adalah peluang yang patut diambil. Tapi mereka perlukan peluang. So kita kena sediakan platform itu untuk memastikan mereka dapat bersaing. Because I know there are players in this particular industry that I'm about to mention watching us right now. Ada atau tidak peluang dalam industri pelupusan, terutama sekali dalam pelupusan peranti-peranti dan sebagainya? Do you think that there is an opportunity for players to come in waste management and disposal within the medical industry? Just an opinion. Of course, if you ask my opinion, yes, there is a chance. But of course, you need to meet all those requirements. Because I think there will be a tight requirement in terms of those disposal. You cannot just simply dispose. Right. Because this medical device is ubat-ubatan. So selagi you faham the requirement, you faham apa piawaian yang perlu ditetapkan, saya rasa is very open untuk everyone untuk participate dalam this area. We've talked about the criteria for vendors that are interested in this program, and we've also talked about the criteria where there are gaps that exist. For Farman Niaga, how long do you foresee taking this program forward? Berapa lama lagi yang diperlukan untuk mencapai jumlah bilangan vendor yang diperlukan untuk membantu Farman Niaga menjayakan usaha, memastikan bahawa keterjaminan bekalan kita itu akan tetap ada? Okay. Kami beraspirasi bahawa program-program ini akan tetap diteruskan walaupun
kami telah berjaya mencapai serta-serta vendor yang telah mencapai tahap yang lebih tinggi daripada sekarang. Kerana pada kami, whenever you actually develop a vendor, a good vendor, there will always be a pelapis. Right? Kami kena sentiasa pastikan bahawa pelapis-pelapis ini ada supaya whoever yang pergi first layer, dia dah boleh grow further. And kekosongan yang berada itu akan diambil oleh pelapis-pelapis baru. Jadi kami berpandangan VDP program ini adalah satu proses yang berterusan bagi memastikan apa jua yang berlaku, keterjaminan ubat dan preventif perubatan itu sentiasa terjamin. Sebab melihat kepada penjelasan tadi, kita telah sampai ke soalan ini sebab ada pelapis-pelapis yang menggantikan dan vendor-vendor ni semakin level up. Betul. Farma Niaga pun sedang level up. Yes. Apakah hala tuju berikutnya untuk untuk Farma Niaga yang boleh memberi satu mungkin excitement kepada market pasaran kita yang sedia ada? What is your future direction for Farma Niaga in 2026 and beyond? Okay. So untuk Farma Niaga, kami punya vision kepada Farma Niaga, kami telah lancarkan our next 5-year vision, which is 130. Okay, kami ingin mencapai market cap 3 billion sebelum 2030 dengan PAT sebanyak 300 million. Adakah dia mustahil? Dia tidak mustahil. Jadi kami ada perancangan-perancangan tersendiri yang telah kami rancangkan, terutamanya untuk mempertingkatkan pengeluaran bagi pharmaceutical. Okay, insulin dan juga vaksin, for example. Ini adalah fokus-fokus yang akan ditetapkan. And akan berlaku juga produk-produk baru Dato' Anwar untuk bahagian manufacturing. Sebab logistik and distribution is always be there. It's already there since day one. So kita akan pelbagaikan lagi segala produk-produk untuk biopharma, vaksin, insulin. Because kami rasa market ini akan berkembang pesat dan for the next 5 years. So this is our target and we are kata orang excited, to be frank, untuk tunggu 2026 ini. Ada banyak program yang akan dilancarkan kemudian, insyaAllah. Jadi kita nantikan bersama. Seterusnya untuk golongan muda yang mungkin ingin menceburkan diri dalam industri kesihatan. Industri sebab ada pelbagai, bukan sahaja terhad pada perubatan tapi juga kepada pengangkutan dan logistik. Apakah nasihat Encik Hairul kepada golongan muda yang ingin menceburkan diri dalam bidang yang mencabar ini? Ya. Pada saya, bidang pharmaceutical ini adalah bidang mencabar, tapi dalam masa sama is very interesting. Pada mereka yang berminat, mereka kena pastikan mereka faham the market. Dari situ mereka akan tahu apa area yang mereka ingin start dan apa bantuan-bantuan yang diperlukan. Macam saya highlight tadi, so bantuan itu dah tersedia. Kita cuma pastikan mereka mempunyai capability yang in terms of minat, kepahaman, market research untuk produk-produk dijalankan dan mungkin sedikit modal untuk pastikan benda berjalan. The rest, kita akan pastikan, because kita dah ada hala tuju di situ. Kita kena pastikan keterjaminan ubatan dan pelatih perawatan di Malaysia itu sentiasa ada dan it just matter of peluang kepada vendor-vendor di luar sana jika mereka ingin mencubakan diri. Dia very challenging, tapi at the end of the day, kalau dia fokus, insyaAllah ia akan dijalankan dengan begitu cemerlang sekali. Mungkin akhir kata daripada Encik Hairul mewakili Farma Niaga untuk para penonton We Hear You. Okay. So bagi pihak Farma Niaga, kami mengucapkan terima kasih pada pihak SME Bank kerana sudah menjemput kami, dan pada kami di Farma Niaga, kami sentiasa ingin memastikan bahawa pembekalan ubat di Malaysia ini sentiasa terjamin dan kami akan berusaha sedaya upaya kami untuk memastikan ianya tercapai, insyaAllah. Terima kasih Encik Hairul sudi bersama kami dalam We Hear You. This is our first big interview, I would say, with a company that's listed on the main board of the KLSE. It's truly exciting to see the direction that they'll be taking for 2026 and how they're going to help local vendors elevate their game and raise their standards to equal, if not maybe become even Farma Niaga 2, 3 and 4s in the near future as Farma Niaga aims for bigger things in the future. Thank you so much, Encik Hairul, once again for joining us today. Dan dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus menonton kami. Teruskan beri komen-komen yang membina di bawah dan juga nyatakan apakah jenis perniagaan yang ingin anda lihat dengan lebih jelas supaya kami dapat bawakan mereka ke studio untuk berbincang dan membantu anda memahami proses industri yang berkenaan. Dengan itu, terima kasih kerana bersama kami sekali lagi. Saya Terence Das. Kita jumpa lagi dalam episod We Hear You yang berikutnya.